Di dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana departmental sites dapat digunakan sebagai medium komunikasi di antara Jabatan Mata Pelajaran dan pelajar. Departmental site terdiri daripada 4 bidang utama seperti bahasa, teknik dan vokasional, matematik dan sains dan kemanusiaan. Kesemua laman ini adalah untuk tatapan semua warga sekolah. Ini bermakna semua pelajar mempunyai satu titik rujukan yang mudah untuk memperolehi maklumat yang berkaitan di dalam sesebuah jabatan. Dokumen sekolah, tip peperiksaan, soalan peperiksaan tahun lalu dan dokumen-dokumen umum adalah mudah untuk disimpan di sini. Ini akan menjadikan departmental site adalah satu medium komunikasi dan penyiaran bagi menyampaikan maklumat terkini mengenai subjek di dalam sekolah. Halaman baru boleh tambah ke dalam departmental site anda apabila dikehendaki. Di sini, kami akan menambah sukatan pelajaran, penilaian dan peperiksaan dan tip UPSR. Contoh lain adalah seperti galeri gambar, video atau kajian. Kebiasaannya, laman ini akan diuruskan oleh ketua subjek atau sesiapa yang dipertanggungjawabkan untuk mengemaskinikannya secara kerap. Maklumat-maklumat yang menarik dan menyeronokkan juga boleh dimasukkan ke dalam departmental site untuk menarik lebih ramai kunjungan daripada guru dan pelajar. Beberapa contoh bahan yang boleh dimasukkan ke dalam departmental site anda adalah profil panitia. Contohnya, carta organisasi bagi jabatan atau sebarang informasi mengenai jabatan yang perlu disebarkan kepada komuniti sekolah. Dokumen pelajaran, iaitu semua dokumen rasmi yang berkaitan dengan jabatan boleh dimasukkan. Ia akan menjadikan bahan rujukan utama bagi guru dan pelajar untuk mendapatkan maklumat bagi subjek tersebut. Secara tidak langsung, ini akan membentuk satu suasana kerja yang telus di antara guru dan pelajar. Penilaian dan peperiksaan, iaitu sebarang maklumat yang berkaitan mengenai penilaian dan peperiksaan boleh dimasukkan juga di laman ini. Maklumat ini sangat berguna bagi guru dan pelajar. Contohnya, garis panduan bagi penilaian asas sekolah, bank soalan termasuklah soalan peperiksaan tahun lalu dan tip serta analisis. Pengayaan, iaitu maklumat mengenai acara dan aktiviti yang berkaitan dengan jabatan juga boleh dimasukkan. Maklumat lengkap dan menarik mengenai sesuatu acara juga boleh disertakan. Ini akan menarik lebih banyak kunjungan daripada guru dan pelajar.